santan. Kau ni buat apa buat motor gila gini ya? Tak saya pun dia. Sorry bang. Itu aku budak ni. Aku pukul budak tu. Kau bagaimana? Aku pakai tongkat sebat muka dia. Sampai mati mah. Kau kacip. Kau lagi kacip. Ni cerita aku. Ada nampak muka aku dah? Ada kan? Cerita dia macam ni. Tadi aku buat motor ni. Aku tengah lain time kuda. Wow. Aku naik je di atas jabatan tu. Naik je. Ada budak RS ni. Nak langgar-langgar aku. Dia kecek ke latar. Cakap macam-macam aku. Tak boleh. Aku tongkat je motor. Lepas tu, aku dekat dengan dia macam ni. Lepas tu aku bagi. Pok. Lunyai budak tu. Mencecek lagi tau. Lepas tu kan. Dia. Nombor tak sampai tu. Siap. Assalamualaikum. Saat aku budak datang. Okey, member aku dah sampai. Sama cerita yang aku tumbuk tadi, yang aku pijak dia semua. Semua cepat. Member aku dah sampai ni. Tengah cerita gapo lah ni? Member aku dah sampai ni. Cerita dia kau yang kau tumbuk dia. Yang kau gaduh atas jambatan tu. Mana ada aku cerita apa-apa? Baru kau cerita tadi yang kau gaduh budak RS tu. Mana dia? Dah. Aku gerak dululah. Dah. Dia kenapa tu? Tahu lah. Aku macam pernah nampak budak tu. Kau kenal tadi. Tu member aku Dia tadi dia kata cerita dia ada gaduh dengan budak Kelantan naik motor RS kat jambatan. Tapi dia tumbuk orang tu, dia sepak orang tu. Lepas tu kau Betul lah tu. Tu aku macam pernah nampak budak tu. Kau santan. aku dulu lah. Tunggulah. Cepat je.